Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar kamu semua hari ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini kita akan belajar satu tajuk yang cukup menarik yang terdapat dalam tata bahasa. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, apa kata kita tonton dahulu video yang telah cikgu sediakan. Pada zaman dahulu, buaya, oh buaya. Berani kau tunjuk muka. Buat apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Oh, Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Macam mana kami nak tahu? Engkau tak hidup. Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali dipertikaikan. Baiklah, cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Buaya semua, ya bos 100 sekarang. Semua dah beratu Bijak, kecil. Kira 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina aku ketuk. Menarik kan kisah dalam video ini? Jom kita baca sinopsis cerita klasik ini. Kisah Sang Kancil dengan Buaya. Cerita ini mengisahkan kecerdikan Sang Kancil yang berhasil menipu Sang Buaya di dalam sungai untuk membantunya pergi ke seberang sungai bagi mendapatkan buah-buahan yang diinginkannya. Baiklah, cuba kamu perhatikan ayat dalam sinopsis cerita ini. Terdapat beberapa perkataan yang diberi penekanan, iaitu di, untuk, ke, dan bagi. Perkataan-perkataan ini ialah kata sendi nama yang juga termasuk dalam golongan kata tugas. Apa itu kata sendi nama?